was caught in the middle. Never noticed how much I look like you. Harang hari ni kurang lah. Okey abang, okey kakak. Okey. Okey, bisa jalan. Selamat. Luncur. Luncur dia. Semalam kami kena kat mana? Kami sangkut dekat Saja depan cik ni. Noh. Banjir. Ya, situ banjir. Ah. Tinggi banjir ke oh. Dari Kota Medan ke sini banjir. Wah. Kami jalan kaki tu main kat apa ni mall dia kan. Mall apa? Mall sana semua tak boleh. Before ni tu banjir nampak tak? Ni banjir. Oh, highway pun banjir. Oh, bahaya kan guys. Tadi tu. Ya, tadi tu. So be aware your holiday, trust your good month. Okay. Ni dia punya rest area. Sebagai orang yang suka 7E Thailand, aku suka Indomaret juga. Okay. Indomaretnya nak coklat. Hot coklat ke apa? Coklat ya, coklat biasa. Ais coklat ke apa? Ais coklat. Ais coklat. Upsize atau normal? Normal. Normal aja. Normal aja. Itu Apa? Ini coklat aja, Bang. Coklat aja. Polis air dekat Point lah. Point Coffee. Ni adalah sugar untuk aku actually. Okay. minyak kayu putih dia. Minyak kayu putih. Kau nak apa boleh kena. Nak ambil lah sikit palau lah. We buy some. Ni pagi. Berapa? Berapa ribu dek? 2,500. 25. Semua nak isi minyak. Tunggu turn isi minyak weh. Dingin. Oh, bis solar. Rosiantar terkenalnya dia makanan ini apa roti ganda. Roti janda. Ada. Boleh abang coba nanti tu. Roti itu janda khas. tu kayaknya Dia gimana? Selai. Selainya ada rasa coklat, ada rasa cappuccino. Oh, dia macam itu. Dia banyak rasa-rasanya dia, Kak. Varian rasanya banyak dia. Ya, makanan viral lah. Ya, kalau Makanan tu viral. kayak makanan tuh sampingan aja gitu dia. Oh, okey. Sekarang. Oh, nanti ya. Jangan. Ke mana ni? Ha? Tak ada ni. Takut. Ni langgar ke mana? Jangan. Kita tahan dengan polis dia. Lepas bijak. Aku tak kerti weh. Tengok. Dok. Tapping lain. Tapping. Hai. Beras tadi. Bawa orang. Sekolah. Sekolah. Kalau sini apa? Keturunan apa? Banyak Toba. Toba. Oh, Toba banyak Kristian. Batak Toba. Batak Toba. Kalau di Medan Batak Menile.
Dah apa? Betul Yang tu ke? tak. Ikut kan? Ini nak sewa pondok. Ini kita ke Dibah Damanik. Alright. Kita tengok tempat kawasan mandi dia dulu. Menarik tak? Oh, dia tengah upgrade. Oh ni lah macam ni. Bahan nama ni. Ni air jernih. Air biru. Air biru. Kita tengok. Ini. Bahan dah. Ni kolam abadi tu dekat mana? Kolam abadi kat sana lagi. Oh, dia macam ni juga. Iya, tinggi juga. Cuman si Badar si Manik ni yang lebih bagus. Oh, dia bagi untuk mandi lah. Iya. Oh, ramai kat mandi. Cantik. Air jernih guys. Ni dia punya view lah. Cantik lah weh. Dia macam cantik. So kita try. Dalam ada hujan tadi. Cantik kok. Aku tengok ayak ni dari mana actually. Tu dah pondok. Kalau pun nak sewa kat sini lah. Tapi tak. Aku nak just tengok je. Nak masuk sini. Kena bayar. Tadi kami 3 orang. RM15,000. Okay. Toilet. And kamar VIP weh. So kat hujung dia. Sini lah. Kat hujung dia tak lah. Dekat hujung sekali lah. Dekat hujung sekali yang aku tengok. Weh, dalam ada ikan weh. Ada ikan siut. Dia punya jernih tu. Kalau lempar apa pun nampak, okey? Mana kamera kat apa? 1, 2, 3. Tengok sana, tengok sana. Baik. Tu dia, kita record dah. Wow, mantap kali. Okay guys, kita dah sampai. So experience dia boleh lah buat kenangan. So sekarang kita berada di kebun teh Bandar Manik. Ya. Bawa beg. Tak bawa. Sebab tempat dia depan-depan ni je kan. Ada tempat menarik. Hujan. Dah start hujan lah. Harap tak lebat. Oh. Dia ada tempat dia. So ada stage. Kita tengok view. Mantul. Hah? Nak naik? Tak nak. Oh, Bedah dah. Boleh makan lah. so tadi ya? Oh, mantap.
Kan? Tiga. Kejar. Okay, so korang yang nak datang dekat sini, Ladang Putih ni best gila. Okay, sejuk dia sejuk. Vibe macam CH lah. Kalau lagi atas Gelawar kau ni, cuma kami duduk dekat bawah je. Kita nak pergi tengok dekat Tasik Danau Toba dia. Dalam berapa minit lagi ya? Jam 30 minit. 30 minit lagi. Tak jauh. Ini selamat bahagia kenduri kahwinnya. Selamat bahagia lah ya. Selamat bahagia. Kalau selamat jalan, kematian. So sekarang kita nak naik dekat Bukit Indah. Okay? Itu kalau pakai tu kan? Okay guys, kita berada di Simalungun view Danau Toba di atas awan. Tapi awan tak ada hari ni, so view dia sangat cantik lah. So korang boleh tengok. Ya. So kita akan pusing-pusing dulu tengok. Tapi hujan agak gerimis. So, dia tengah record konten dia. Saya tengah record konten saya. Kita tengok view dia. Memang nice. Ini kan gerimis sikit. So tak ada orang sebab musim hujan. Kami je. Bayaran dalam RM10 untuk naik atas ni. So ada pokok pine. View dia nice. So agak gayat juga lah nak naik ni kayu-kayu ni. So kita akan ke bawah sikit. Oh, sekejap. So ni wife saya. Kita akan ke turun bawah. Turun bawah ni tengok ada King Kong. King Kong yang comel. King Kong tapi tak tahu nak turun kat mana. Bawah ni tak jumpa jalan. Di sana lah ke? Sana. Ke terbukit dia terlalu rapat. Tapi ni cantik ni. Ha? Takut je. Ni ngeri kat ni. Jom ni boleh. Hang turun dulu. Nak test sayang? Agak ngeri kak. Review dia cantik lah. Kita buat macam ni lah. Priceless lah. Nanti kita pergi tempat yang menarik lagi. So view ni memang nice. Yang say hi yang kamera. Hai. Danau Toba. Wow. Terbaik. Mantul. RM10 je. Tu 2, 3. Stable sikit. Okay, tengok. Kata-kata hari ni guys, cantik itu relatif, tergantung letak kamera dan intensitas Cahaya. Terbaik. Ya. Don't. Oh ni ada airnya.
Apa ni? Ikan apa ni? Mana? Nah, ini kenapa kak? Kurang tuh bang ikan. Alright. Bumrang Padang Piraman. So ada sate padang depan tu. So we arrival to Khas Parapat. Yang dicadangkan oleh supir lah. Macam tu. So Khas Parapat. Kunci 200. Ni form depositnya dibawa ketika check out. Alright. Kita kembali. This time aku rasa nak. So kita nak go into our room. And we see lah, the Khas Parapat ni best sangat tak? Okay. Cantik kok. So kita dapat duduk di hari ni di Khas Hotel. So kita tengok apa yang menariknya di Khas Hotel. So memang duduk betul-betul di tepi Danau Toba. Tengok kamera sikit jang. Yang lain view dulu. Sini ada pasir putih macam pantai. Walaupun dia tasik, tapi dia ada pasir macam ni. So kanak-kanak yang berenang harus didampingi orang tuanya. Berbahaya bagi yang tidak bisa berenang ya. Tu ada feri. Feri ni untuk ronda-ronda di Lake Toba. So santai dulu. So dia ada pool di tepi danau. Okey. Boleh? Takut ni. Okay. Hai. Kita ada stray cat kat sini. Hai. Hai Muka. Kami rindu mochi kat rumah. Ha, gimana? Tak ada makanan lah. Memang? Apa nak pau kami ke? Ni. Aku dengan kucing memang tiada berpisah. Kucing dengan aku biasa pisah tiada. Tak mau. Boleh lah duduk kat sini. Yang cantik lagi. Nampak?
Okay, ini adalah view waktu malam kita orang. And this our room. Dah. Malam lah bawa. Jom. Mana? So, hari ni bukan di bawah ha? Kita nak pergi ronda-ronda dekat Parapat lah. Parapat. Itu sejarah dia kot. Sayang. This adalah map lah. Okay, full map. Lah khas Parapat. Kita nak ronda malam macam berduyan je. So nak tengok je. Ish tak mampu. Mau lihat aja dulu. Cantik lah. Souvenir je. Tapi tak ada tanda harga. So be careful guys. Cantik ke? Kalau BRI kan banknya Indonesia sendiri. Coba dulu ini. Oh. Bank Mandiri, faham? Kalau yang ni tak ada. Bank apa tu? QR. Okey, No, dia pun tak ada. tidak tak ada. Kupai cari barang tapi tak jumpa. Mau lihat-lihat dahulu ni kedai yang sama ke? Ya apa kalau main ronda je lah malam-malam. Dia macam Cameron tau sejuk dia. Semua macam Cameron. Ada vibe sikit lah. Souvenir untuk kena Tapi yang lain rakan-rakan kakak sarung nanti Esok lah. pagi ya. besok pagi baru sampai. Baru sampai Dah 2 hari sampai. 2 hari. Hari kedua. Hari kedua. Hari kedua sudah ke Samosir. Belum. Berapa? Baru Sayang, esok. berapa Esok. total? 150,000. Lagi. Betul. Okey je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ya. Saya tadi. Oh ya. Betul. Benar. Okey. Betul. Okey. Sudah masuk? Dia cuba cek handphone. Suami saya. Oh, sama saya. Okey. Terima kasih. Ya. Alright. Oh iya. Setengah kedai macam Indomaret pun Semua kurang. orang mau, saya mau. Karena senang pun sikit. saya pergi luar pun macam ni semua lah. Betul. Jadi kita ikut-ikut saja kan. Betul. Cuba cek. Supaya semua okey gitu. Okey. Terima kasih. Okey, selesai Lemah dia orang tu. membeli barang. Nak tapi dah duit ni. Dah. Tak mau dah. Jom. Kita mencari tak? Ada kat dia. Ni ada restoran Hong Kong dah. Puasa tak? Aku lagi lauk tak? Ni kas untuk kolektor fridge magnet. Nah, Macam kami. penuh aja tu. Orang nak yang mana? Ni tobol cantik kat lah. Ni tombol ni lawa ni. Pop up. Ni pun lawa juga ni. Ni. Ni nak bawa dia. Ni. Oh, Allah Akbar. Sudah mau tutup ah. Fanta 5,000. Fresh blackcurrant tu. Ni. Ha. Bu ni berapa tu? 7,000. Kedai ni nama dia Kretek Revolutions. Sini kedai dia apa? Paket-paket ni. So kalau mana makan. Wah ada aiskrim lah sayang. Ada aiskrim sakit tekuk. Nak aiskrim. Saya ayak je. Bapak ayak. Maggi ke kita jual? Mineral tak mau? Esok ah, media esok ah. Ambil ya. Media esok. Air mineral ni berapa? 8,000. Ni kena cash. So makanan hari ni ialah nasi goreng lagi.
Oh, sini semua ikan. Banyak ikan. So we get it. Tak tahu. Sikit je ya. Itu apa? Ini AB. Oh, AB. Yang sambalnya bisa pakai sendiri. Oh, ya. Pedas tak? Pada sih Bu, kita ini pakai sambal andaliman. Okey, okey. Pedas tak? Silakan. Thank you. Let's try. Aku tak ingat tapi dia macam red. And green. Tahu dia apa lagi? 10. Habis dia panggil apa? Lepat. View makan kan. Serong sangat lah kan. Serong sangat. Nampak. Lawa gila review dia. Macam Switzerland tak? Almost white. Cantik lah weh. Iceland. Iceland. Yes. Dia nice dia. Bagi ambil vitamin D sikit, kena matahari. Oh, syahdu kan. Subhanallah, keindahan alam. Mana? Tu. Mana? Sana. Naik satu tangga ni. Stop recording. Okay, sekarang I nak say goodbye to our hotel dekat Khas Parapat. Just nice. Khas Hotel Parapat. So for us, overall 3 over 5 our rates. Don't ask me why. You should try. But the view so amazing. Okay? View 45 lah. Kan kita belakang lah.